Bandar Bat Yam di wilayah yang diduduki Israel kelihatan seperti kawasan yang musnah di semenanjung Gaza selepas serangan balas yang dilancarkan oleh Iran terhadap entiti tersebut, menurut media berbahasa Ibrani Israel. Akhbar harian Israel Kalkalis melaporkan bahawa menurut data terbaru, kira-kira 18,000 orang telah dipindahkan dari rumah-rumah yang musnah akibat serangan peluru berpandu Iran. Daripada jumlah itu, 12,000 telah ditempatkan di hotel-hotel manakala selebihnya ditempatkan di apartmen-apartmen sewaan. Analisis menunjukkan bahawa 4 buah bandar, termasuk Bat Yam, Tel Aviv, Rehovot, dan Ramat Gan, mengalami kerosakan teruk akibat serangan peluru berpandu Iran, sementara kekurangan kritikal perumahan melanda para peneroka yang kehilangan tempat tinggal. Sebelum ini, Datuk Bandar Bat Yam, Tevika Broad, mendedahkan kerosakan meluas yang berpunca daripada serangan peluru berpandu Iran terhadap bandar itu. Dalam temu bual bersama saluran Israel Channel 10, Broad menyifatkan serangan itu sebagai tamparan paling dahsyat dalam sejarah bandar ini, sambil mendedahkan bahawa kawasan perumahan seluas 120 dunam, kira-kira 40 ekar, telah musnah sepenuhnya. Beliau menegaskan bahawa pengeboman oleh Iran yang berlaku dalam satu hari telah menyebabkan kemusnahan dalam skala yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dan menyatakan bahawa ini kini merupakan serangan paling dahsyat yang pernah disaksikan di seluruh wilayah yang diduduki, bukan hanya di Bat Yam. Anggaran menunjukkan bahawa kemusnahan akibat serangan Iran itu akan mendorong peningkatan harga rumah dalam jangka masa sederhana. Menurut laporan daripada Pejabat Hartanah di Utara, Tel Aviv, terdapat kekurangan inventori apartmen di kawasan itu, menyebabkan ketidaktentuan tentang ke manakah keluarga-keluarga yang dipindahkan akan ditempatkan. Entiti Israel telah melancarkan pencerobohan tanpa provokasi terhadap Republik Islam Iran pada 13 Jun dengan sokongan Amerika Syarikat, yang mengakibatkan pembunuhan beberapa komander tentera kanan, saintis dan ramai orang awam biasa termasuk wanita dan kanak-kanak. Pada hari yang sama, pasukan bersenjata Iran yang diketuai oleh Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) melancarkan kempen balas dendam yang belum pernah terjadi sebelum ini terhadap entiti Israel, dikenali sebagai Operasi Janji Sejati 3, Operation True Promise 3.